Kau berada di sebuah bilik yang malap, dikelilingi oleh wajah-wajah yang tersenyum. Seseorang baru sahaja melemparkan satu gurauan tentangmu. Gelak tawa bergema, tetapi kau tidak ketawa. Sebaliknya, ada sesuatu yang tajam dan sejuk menusuk dadamu. Rasa pedih yang tidak dapat dijelaskan. Mereka melihat reaksimu. Senyuman mereka sedikit goyah. "Relakslah," kata suara itu, dibaluti dengan sisa tawa. "Aku gurau saja." Dan dengan ayat itu, kau dipersalahkan kerana merasa sakit. Ini bukan sekadar gurauan. Ini adalah racun yang dibalut gula-gula. Senjata halus yang direka untuk meruntuhkan rasa hormatmu, kepingan demi kepingan. Kau mula mempersoalkan dirimu sendiri. Adakah aku terlalu sensitif? Mungkin aku yang tak boleh terima jenaka. Keraguan ini adalah sasaran utama mereka. Ini bukan kebetulan. Ini adalah psikologi. Satu bentuk pencerobohan pasif-agresif yang membolehkan penceroboh mencederakanmu, kemudian bersembunyi di sebalik topeng niat baik. Mari kita bedah racun ini satu persatu. Kenali 7 gurauan halus yang sebenarnya sedang membunuh hormat untukmu. 1. Perisai, "Aku gurau saja." Ini adalah yang paling biasa dan paling licik. Mereka melontarkan penghinaan yang tajam, dibalut sebagai jenaka. Apabila kau menunjukkan rasa sakit, mereka serta-merta mengangkat perisai ini. Tiba-tiba, masalahnya bukan penghinaan mereka, tetapi kegagalan kau untuk faham jenaka. Kebenarannya, gurauan yang sihat dirasai bersama. Jika hanya seorang yang ketawa dan seorang lagi terluka, itu bukan gurauan. Itu adalah kekejaman. 2. Pujian beracun. "Wow, baju tu buat kau nampak kurus sikit." Atau "Kau nampak kemas hari ni, tak macam selalu." Kau dengar pujian di permulaan, tetapi yang melekat adalah kritikan tersembunyi di hujungnya. Ia direka untuk membuatmu berasa sedikit lebih rendah, sedikit kurang yakin. Ini adalah cara untuk mengekalkan hierarki. Mereka memuji kau, tetapi memastikan kau tahu kedudukanmu adalah di bawah mereka. 3. Aib di khalayak ramai. Mereka memilih penonton. Di hadapan kawan-kawan atau keluarga, mereka akan bergurau tentang kelemahanmu yang paling peribadi. Kesilapan yang kau buat, ketakutan yang kau kongsi secara rahsia. Semuanya menjadi bahan jenaka untuk hiburan orang lain. Ini bukan untuk membuat orang ketawa. Ini adalah untuk merendahkanmu, untuk menghantar mesej. "Aku tahu kelemahanmu dan aku boleh menggunakannya pada bila-bila masa." Ia adalah satu ugutan. 4. Kritikan membantu. "Aku cakap kau selekeh ni sebab aku sayang. Gurau je. Tapi kau patut fikirkanlah." Penghinaan dibalut dengan keprihatinan palsu. Mereka menyerang penampilan, personaliti atau pilihan hidupmu, tetapi mendakwa ia datang dari tempat yang baik. Ini mematikan 2 burung dengan satu batu. Mereka dapat mengkritikmu tanpa belas kasihan. Dan jika kau melawan, kau akan kelihatan tidak bersyukur kerana menolak bantuan mereka. 5. Permainan perbandingan. Adik kau pandai bergurau, tak macam kau yang serius sangat. Ianya disampaikan sambil ketawa, seolah-olah satu pemerhatian yang lucu, tetapi di bawahnya ada mesej yang jelas. Kau tidak cukup bagus, kau sedang diukur dan kau didapati kurang. Gurauan ini menanam benih rasa tidak selamat. Ia membuatmu bersaing untuk mendapatkan pengesahan bukan daripada orang luar, tetapi daripada orang yang sepatutnya berada di pihakmu. 6. Kelemahan yang dibesar-besarkan. Kau mungkin pernah tersilap sebut satu perkataan atau melakukan kesilapan kecil sekali. Bagi mereka, ini adalah bahan jenaka yang tidak akan mati. Setiap kali ada peluang, mereka akan mengungkitnya. Ingat tak masa kau di hadapan orang baru di majlis keluarga sampai ia menjadi sebahagian daripada identitimu? Ini adalah cara untuk meletakkan kau dalam kotak. Dengan sentiasa mengingatkanmu tentang kegagalanmu, mereka menghalangmu daripada berkembang. Kau akan sentiasa menjadi orang yang di mata mereka. Dan 7. Tuduhan tak boleh terima gurauan. Ini adalah serangan terakhir. Selepas kau menahan semua racun tadi dan akhirnya kau bersuara, kau akan dilabel sebagai perosak suasana. Kenapa kau serius sangat? Kau rosakkan mood semua orang. Mereka memutar belit keadaan. Kini,
bukan mereka yang kejam, tetapi kau yang lemah kerana tidak dapat menahan kekejaman itu. Ini adalah teknik gaslighting yang paling berkesan. Ia membuatmu meragui realitimu sendiri. Mungkin benar fikirmu. Mungkin aku yang salah. Inilah kebenarannya. Gurauan-gurauan ini bukan tidak sengaja. Ia adalah ujian. Ujian untuk melihat sejauh mana sepadamu boleh ditolak. Sejauh mana kau sanggup membiarkan dirimu tidak dihormati. Setiap kali kau diam, setiap kali kau memaksakan senyuman, kau memberitahu mereka, teruskan. Aku tidak cukup bernilai untuk mempertahankan diriku. Tetapi hari ini, ia berubah. Detik kau menyedari corak ini, kau telah mengambil langkah pertama untuk menuntut semula kuasamu. Kau tidak perlu menjerit atau bergaduh. Kadang-kadang, tindakan paling berkuasa adalah dengan tenang berkata, itu tidak kelakar, atau berikan mereka keheningan. Jangan beri mereka reaksi yang mereka dambakan. Lihat mereka tanpa emosi, sehingga mereka yang merasa tidak selesa dengan kekosongan itu. Hormat bukanlah sesuatu yang kau perolehi melalui jenaka yang menyakitkan. Hormat adalah asas. Ia adalah udara yang kau perlukan untuk bernafas dalam mana-mana hubungan. Jangan biarkan sesiapa meracuni udaramu. Sempadanmu bukanlah satu cadangan. Ia adalah satu undang-undang dan kau adalah penguat kuasanya.